Untuk next order ni pula, kita akan pergi pick up dekat Texas. Ramai lah rider-rider lain juga. .643 dengan 605. Sejuk gila, macam nak beku lah weh. Masya Allah. Saya kena hantar cepat ni sebab customer mestilah nak sahur, betul tak kan? Nama-nama Melayu semua ni. Tapi bukan saya yang lambat, Texas yang lambat. Tapi kita faham lah sebab mungkin hari ni first day, betul tak kan? Mana yang buat Grab kan? Saya ada satu tips lah. Kalau boleh jangan minum air kosong biasa. Korang campur dengan Celtic salt. Saya tak tahulah kualiti kamera saya ni pagi-pagi subuh gelap-gelap macam ni okey ke tak. Saya pakai kamera DJI Osmo Nano. Let's go. Saya tengok kan semua orang dah mula bangun dah. Orang mesti tengah apa ni kan, tengah nak sahur, betul tak? Tapi untuk siapa-siapa yang order Grab, jangan risau. Saya akan cuba hantar on time. So kita dah sampai dah kat rumah customer. Masya Allah, besarnya. Tak tahulah customer ni kerja apa je. Rumah nombor. Kurang cantik betul lah korang rumah-rumah kat sini. Okay boss, thank you. Okey lah kan, setakat pagi sebelum sahur kan, ada order dapat juga kan. Saya start pukul 4, pukul 5.30 dah habis. Kita nak pergi makan dekat Mamak Nasi Kandar Rasmina. So kita dah sampai dekat Mamak. Okey, terima kasih. So jemput makan korang. Bismillahirrahmanirrahim. So kita sahur nasi kandar. Kalau korang nak tumbler macam saya minum ni, nanti saya letak link kat bawah. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Alhamdulillah selesai dah subuh pertama bulan Ramadan.